Tahun 2024 menyaksikan pelbagai pelaburan bergerak secara berbeza. Bitcoin melonjak lebih 125%. Saham naik sekitar 24%. Emas mencatatkan pulangan kukuh sebanyak 26.8%. Angka ini jauh mengatasi pulangan simpanan biasa seperti ASB atau tabung haji. Kelebihan emas ini jelas. Pertama, emas stabil dan selamat. Tidak seperti aset digital yang boleh naik turun secara drastik, emas boleh dipegang secara fizikal. Ia bukan angka digital tetapi aset sebenar. Yang kedua, sejarah membuktikan apabila ekonomi goyah, inflasi meningkat atau mata wang jatuh, emas tetap bernilai. Malah dalam banyak krisis, harga emas juga turut meningkat. Ketiga, emas tidak lagi eksklusif untuk orang kaya. Dengan akaun Get Public Gold, sesiapa sahaja boleh mulakan simpanan serendah RM100. Keempat, emas mudah dicairkan. Apabila perlukan duit kecemasan, ia boleh dijual atau digadai dengan segera tanpa hilang nilainya. Dan yang paling penting, emas adalah kalis inflasi. Berbeza dengan wang kertas yang terus susut kuasa beli, emas menyimpan dan mengekalkan nilai harta anda. Untuk simpanan yang konsisten dan selamat, emas tetap pilihan yang baik. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.